Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam UTM Sanjungan Bangsa. Saya Brian Leong Sun Hong selaku Setiausaha Agung Majlis Perwakilan Pelajar UTM sesi 2024-2025. Pada pagi ini, saya sangat teruja untuk membincangkan satu topik yang akan menyentuh hati kami semua yang bertajuk Kekuatan Persahabatan dalam Meniti Kejayaan. Maaf ya. Okey, bersama saya ialah Tuan Haji Ismail bin Samad yang bukan sahaja merupakan pesara alumni UTM tetapi juga merupakan tokoh pesara 2022. Okey, Tuan Haji merupakan seorang yang sangat berbakat dalam bidang seni, dalam bidang fotografi, muzik dan sebelum kami berjumpa tadi kami ada berbual. Tuan Haji pun berbakat dalam seni pantun kan? Mungkin sebagai permulaan Tuan Haji boleh memulakan dengan serakat pantun. Terima kasih banyak Saudara Brian. Pertamanya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak alumni yang menyediakan platform ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabis Fahli Sodri wa Yasir Amri Warahmi Tamis Nisa apa kau. Terima kasih kepada Setiausaha MVP. Ya. Dan kalau orang dah memberi, kita akan merasa. Hmm. Jadi kalau diminta untuk berpantun, saya berpantunlah. Kereta baru, lembu pun baru. Hmm. Bergerak menuju ke Pengkalan Cepa. Tuan baru, saya pun baru. Baru sekali kita berjumpa. Sejuk hati saya dengan pantun Tuan Haji Okey, untuk makluman hadirin, sedikit fun fact lah tentang Tuan Haji. Tuan Haji merupakan seorang yang berminat dalam bidang fotografi. Dan minat ini telah membawa Tuan Haji ke sebelah permaisuri. Dan hakikat ini telah masuk ke dalam khabar bernama. Tapi Tuan Haji ni merupakan seorang yang sangat rendah diri dan tak perasanlah ya keadaan ini. Sehinggalah salah seorang pelajar Tuan Haji bertanya kepada beliau, Tuan Haji masuk dalam berita lah. Saya nampak gambar Tuan Haji dengan permaisuri Hmm. ta- Itulah. Tapi saya nak bercerita banyak tentang background Tuan Haji. Tapi kalau kami cerita sampai habis bicara pun tak habis-habis lagi ceritanya. Jadi sebelum kami mula dengan perbicaraan, marilah kami tonton tayangan montaj tentang hikayat hidup Tuan Haji sebelum beliau meninggalkan UTM. Dipersilakan. Okey, video yang sangat menarik dan penuh inspirasi. Dan daripada video ini kami juga dapat tahu yang Tuan Haji bukan sahaja berkhidmat dalam UTM tapi juga merupakan pelajar postgraduate sambilan kan. Okey, tapi saya ingin bertanya Tuan Haji, uh, macam mana Tuan Haji balancekan antara perkhidmatan dalam UTM dan juga belajar postgraduate? Ada apa-apa cabaran ke yang ingin disampaikan kepada hadirin? Sebenarnya kalau pepatah Melayu mengatakan alah bisa tegal biasa. Hmm. Sebab pengalaman yang saya lalui sebelum ini memberikan peluang saya untuk meneruskan pengajian saya. Sebenarnya saya bermula dulu untuk ambil HSC pun adalah melalui uh, kerja sambil belajar. Hmm. Saya berkhidmat dulu di Universiti Melaya. Pada ketika itu di siang harinya saya bekerja, tapi pada malam harinya saya pergi menuntut 3 dan 6 di sekolah Yayasan Anda di Kuala Lumpur. Hmm. Masa tu PNX jadi Perdana Menteri, jadi pengetuanya. Oh, Ah, PMX. PNX jadi pengetuanya. Ah. Saya lah jadi dilantik jadi ketua kelas malam. Jadi cabaran bekerja di siang hari, malam belajar itu yang menjadi cabaran kepada saya apabila saya berkhidmat di UTM. Saya melihat ada peluang untuk meneruskan pengajian. Jadi saya mohon untuk belajar secara separuh masa. Hmm. Jadi kuranglah cabaran kepada saya sebab pengalaman yang saya lalui dulu.
agak agak meruncing juga. Hmm. Sebab itu kelas malam, sekarang tak perlu malam. Ah, Wah, hebatlah Tuan Haji bekerja jadi pada siang. saya ingin menyarankan kepada terutamanya generasi yang baru ni, apabila ilmu pengetahuan itu adalah uh, satu ibadah. Kalau Hmm. kita orang Islam adalah satu ibadah. Bagaimana kita belajar itu untuk menambah ilmu kita dan meningkatkan kita punya kerjaya kita. Ya, Wah, sangat hebat Saya pun tak pastilah kalau saya boleh buat macam Tuan Haji bekerja pada waktu boleh buat. siang, belajar Uh, waktu malam. kita boleh. Tapi nasib baiklah pengalaman yang selepas ni menyenangkan proses Tuan Haji Ya. di UTM. Ah, itulah kalau katakan cabaran itu bermakna Allah bisa tegal biasa. Ya. And then sepanjang perkhidmatan dalam UTM, Tuan Haji mesti dah berpindah jabatan baik kali kan? Mungkin Tuan Haji boleh bercerita tentang ini proses. Oh ya. Sebelum saya di UTM, yang sebenarnya saya telah bekerja di tempat lain. Hmm. Saya yang sebenarnya pengalaman bekerja ni, umur saya 9 tahun saya dah bekerja. Alamak. Tapi pergi sekolah pagi, petangnya jadi tukang sapu sampah dekat sebuah kilang padi. Dapatlah 20 sen. Okey lah, dapat upah tu lah. Alah, boleh. Hmm. Mm. Jadi selepas itu, selepas saya SPM, masuk MCE, saya dapat grade 3. Grade 3 tak boleh meneruskan pengajian Hmm. ke tingkatan 6. Hmm. Jadi saya terpaksa mencari peluang-peluang lain di mana saya kena tambah ilmu saya. Saya tambah ilmu saya dengan melibatkan dalam bidang fotografi. Ada juga saya libat juga dalam muzik, tapi proper inilah belajar muzik. Hmm. Dan saya mohon satu pekerjaan, akhirnya saya dapatlah menjadi seorang uh, dulu borok lah, Mhm. pekerja am. Kalau sekarang dia kata pekerja am di Lembaga Padi dan Beras Negara, LPN. Hmm. Dan semasa itu, semasa saya bekerja kat situ, saya juga buat fotografi. Uh, Dan Oh. akhirnya nasib saya baik apabila saya pergi interview di Universiti Melaya, daripada 60 orang kandidat, Mhm. alhamdulillah lah saya yang Ya. dapat berkhidmat di Universiti Melaya sebagai fotografer. Hmm. Dan ketika itu salah seorang daripada pensyarah dia adalah Tun Siti Hasmah. Itulah saya katakan uh, perkenalan awal itu yang sebenarnya di penghujungnya kita akan Hmm. rasa kemanisan. Tuan Haji ingat nama. Dengan dengan eh, lepas itu di sekolah malam dan selepas tamat pengajian saya dapat berkhidmat di UTM di Pejabat Hal Ehwal Pelajar. Hmm. Dalam dengan hal ehwal pelajar ni kena cara belajar lah. Hmm. Termasuk ni apa beberapa orang kita punya pemimpin sekarang yang ada yang saya boleh sebutkan di antaranya Datuk Sri Zaini Ijak, Aha. bekas mantan Ya, ya. Naib Chancellor kita dulu, dan saya pun menjadi pegawai beliau semasa di Chancellor ni. Jadi di Pejabat Hal Ehwal Pelajar saya berhubung dengan lebih kurang 7 orang di TNCHP. Timbalan 7. 7. Oh. Pertama Waduh. Datuk Anwar Makruf, Hmm. keduanya apa Yusuf Bakar, ketiga Tan Sri Zulkifli Zazali. Hmm. Ahmad Zanzali ya ini apa Tan Sri Zul adalah kita punya pro chancellor sekarang. Hmm. Lepas itu saya terlibat dengan Datuk Seri Zaini Bujang kalau Naib Chancellor. Tapi kalau di HEP selepas Tan Sri Zulkifli uh, ni Prof Husuk Bakar, Mhm. Prof Husuk Bakar lepas Husuk Bakar Tan Sri Zul dan Ilyas Makno. Hmm. Prof Ilyas Makno, Datuk Ilyas Makno, Pak Ilyas Makno
ni Tajuddin, Prof Tajuddin. Hmm. Tajuddin meninggal dan Prof Ahmad Kamal. Lepas Prof Ahmad Kamal, barulah dengan Tajuddin ni apa, Prof Ahmad Kamal dan Tajuddin meninggal. Jadi ramai dan pelbagai style of style of leadership saya boleh belajar kan. Jadi selama kira 20 tahun bersama dengan dalam HEP. Dan saya berkhidmat juga dengan TNC Academy, iaitu Datuk Farid Wadi dan Profesor Dr. Azman Awang. Itu TNC Academy. Dan dengan Naib Chancellor Tan Sri Zulkifli sebagai Naib Chancellor, Datuk Sri Zainul Ujang dan Datuk Wahid Omar. Jadi dengan perkenalan dengan melalui beberapa bos lah kita kan, jadi saya dapat belajar banyak dan untuk menyampaikan kepada saya punya subordinate, rakan-rakan saya, dan juga saya aplikasikan perkara ini kepada terutamanya masa dengan pelajar. Sebab saya banyak dengan pelajar. Wah, hebatlah Tuan Haji. Tuan Haji ingat nak semua nama NC dengan TNC Yalah, Saya pun tak pasti saya boleh ingat ke tak. boleh. Eh, Tadi Tuan Haji ada sebut tentang perkhidmatan di HCP. Ya, HCP yang dulu nama dulu sekarang kami panggil HEPA kan. ya, ya, Perkhidmatan di HCP selama 20 tahun je. ya, ya. Jiwa jiwa pelajar Tuan Haji Ya, mesti ya, membara kan. Sampai sekarang pun membara banyak. Orang So, kata kalau uh, kecil tapak tangan, jeruk saya tadahkan. oh, Kalau sekiranya pihak lain berkehendakkan, insyaAllah saya sudi untuk berkongsi dan ah, membantu. tengok hadirin Tuan Haji boleh terus on the spot keluarkan peribahasa, pantun semua. Sebagai MPP yang berurusan dengan HEPA selalu, saya dapati yang staff HEPA kebanyakannya yang friendly-friendly tau. So dah tentu Tuan Haji semasa perkhidmatan di HEPA pun sama kan friendly. Ya, betul. Uh, kita terapkan kepada pegawai-pegawai atau staf di HCP di luar hal pelajar sekarang Pelajar dan alumni. pelajar dan HCP itu anggap mereka sebagai kita punya klien. Mm-mm. Kedua adalah macam anak-anak kita. Oh. Apa kepada anak. Jadi kita kena tegur. Tak betul kena tegur. Kalau tak ada kita kena bantu kalau dia mohon. Kalau sejarah awal di UTM masa saya masuk tu boleh dikatakan setiap minggu ada demonstrasi. Tak puas hati pelajar. Pemimpin pelajar akan bawa ni isu-isu. Keluar saja masjid lepas main Jumaat ada. Dan di antaranya lah masa itu dipimpin oleh macam Datuk Zaini, Datuk Seri Zaini Bujang dan sebagainya. Ada beberapa pemimpin kita yang inilah ada sebab apabila kita kaji bahawa apabila kita tak fulfill kehendak-kehendak pelajar yang sepatutnya dapat terlewat dan sebagainya, maka sudah pasti dia akan memberontak. Jadi kita panggil, bincang dan kita selesaikan secara yang lebih harmoni. Akhirnya perkara itu dapat kita atasi sampai sekarang lah saya ingatkan tak ada demonstrasi kot di dalam Ya UTM. sekarang tak ada dah. Bukan takut. Tapi memang kita dulu ada ketegasan dia. Kalau you buat salah, memang you ada tata tertib penyanyi you akan masuk dalam tata tertib. Itu ni yang ada. Jadi di HP itu pelbagai lah. Kalau katakan pegawai HP kita katakan you kena ni apa serve customer. Kita ni sebagai pelajar sebagai kita punya customer. Tanpa pelajar kita tak ada. Itu yang kita kena pegang bahawa tanpa pelajar semua pegawai tak ada. Betul tak? Saya rasa boleh. Kalau lah kata ada nak chancellor seorang, lepas tu tak ada pelajar.
Mana boleh ada nak chancellor tak ada pelajar. Hmm. Pendaftaran dan sebagainya. Yalah, dedikasi Tuan Haji ni memang sangat berinspirasi lah eh. Kalau Tuan Haji katakan HCP ni ibarat ayah kepada pelajar-pelajar, maka MPP kami boleh kira macam mana? Kami adalah abang kakak kepada Ah, pelajar. Itulah Itu soalan di bawah. MPP ini dia adalah juru cakap dan juga rakan lah. Hmm, Dia ada penyampai penghubung kepada bapa hal ehwal pelajar dia sebagai ya, abang lah kan. sebagai abang Sebagai kakak abang. kan. Macam tu kita kena ambil lap dan harmoni yang Hmm, sedemikian baru kita berjalan. Itu yang kita katakan kesatuan kita apabila kita ada hubungan tu adalah persahabatan. hmm, Tapi untuk jadikan bersahabat ni dia kena ada jaringan, hmm. network dia. Kan? Ya, so persahabatan Tuan Haji ni saya sedikit curious lah. Mungkin Tuan Haji boleh share sedikit tentang bagaimana Tuan Haji kekal bersahabat atau kekal atau ataupun ready berkawan dengan ramai orang. Sebab saya dengar daripada cerita Tuan Haji macam wah ramainya kawan semasa bekerja, semasa belajar. Ini adalah kalau boleh nak dipesankan kau tu terutama kalau pelajar nak pergi ke apa nak pergi ke apa latihan praktikal apa semua kan kalau Mm-mm, berjumpa orang dia yang sebenarnya mesej apabila kita jumpa orang dululah mm. sekarang tak tahu ada lagi kak ni kad apa Business card business card. ada lagi, Jadi, ada lagi. okey. Kredit human business card tu itu dalam psikologi bermaksud dia nak berkawan dengan kita. Hmm. Jadi bila dia nak berkawan dengan kita, kita kenalah apa ada bina hubungan dia. Hmm. Ada nombor telefon kat situ kan? Ya. Telefonlah, "Halo, apa khabar?" Hmm. Sekurang-kurangnya. Tetapi kalau kad itu kita buangkan terus atau simpan di dalam kocek kita sampai bila-bila, Hmm. bermakna dia pun lupa kita, kita pun tak ada. Bermakna hubungan tu tak ada. Itu yang penting. Dan bagi kita, kita berkawan dengan siapa saja sebab setiap orang itu ada kelebihannya. Mm-mm. Kelebihan yang kadang kalau tak ada daripada kita. Kalau kita ada pada kita, bermakna kita boleh belajar daripada dia. Kita jangan jadi sombong, mau belajar daripada orang. Ha, Hmm. dengar apanya orang berkata, bukan lihat siapa yang berkata. Hmm. Eh? Ya. Lihat siapa yang berkata kita tengok, oh sebab dia ini ala budak kecil saya cakap kan. Lihat siapa. Tetapi kalau budak kecil itu berkata-kata, apa yang dia kata tu, dia katakan, oh, mana itu yang bukan kita melihat dia sebagai kerana dia besar atau dia ada pangkat tinggi, dia bagi tahu katakan semua ni kita lihat orang yang berkata. Tapi kalau kita dengar apa dia yang kata, tak semestinya orang yang rendah ni apa pangkatnya, orang yang kecil-kecil ataupun kadang-kadang, ya Hmm. kan? Kalau dia kata benda tu bernas, betul, kan kita terima dan jadikan panduan kita. Oh. Tapi saya dapat tahu kebanyakan pelajar lah pada zaman sekarang. Saya pun termasuklah. Kadang-kadang kami nak berkawan, kami nak approach orang. Kami bukannya sombong, tapi kami takut. Betul. Kami berasa malu atau Betul, betul. ketakutan Ah, dan tidak ingin keluar daripada circle saya. Mungkin Tuan Haji boleh bercerita sikit tentang ni. itulah. Bolehlah kalau ni uh, kena benda itu kena dipupuk dan diamalkan. Hmm. Okey, kalau nak kenal dengan orang ni dia ada dalam dalam apa dalam diri manusia ni ada nilai. Kan? Orang tu ada nilai. Hmm. Common values dia kan. Dominant values dia yang paling tinggi. Dia ada kata antaranya dia ada ni theoretical values. Mm-mm. Dia ada economical values. Hmm. Dia ada juga ni aesthetical values, ada religious values, dia ada apa political values. Ha, jadi ada lagi satu social values. Semua yang sebenarnya ada value-values tu ada pada diri kita. Mm-mm. Tetapi yang dominan. Kalau contohnya, ini saya bagi contoh lah. Mm-mm. Kalau Brian nak jumpa uh,
nak kenal Hmm, siapa dia itu theoretical values yang dominant theoretical values. Kalau Brian boleh agak-agak siapa? dominant. Yang dominant theoretical values, Ah, saya rasa seperti pensyarah-pensyarah. betul. Pandai tu. Ah, sebab sebab dia akan berpegang kepada fact and figures. Betul Mhm, tak? Dia fact and figure. Kalau you cerita tentang ni tak ada fact, tak ada figure apa ni, theoretical value tak terima hmm, benda tu. Okey. Contoh satu lagi kalau macam economical values. mhm. Economical values macam mana nak tahu orang economical values ni? Saya rasa maybe kami tengok mereka macam mungkin background dia dari segi bisnes ataupun dia ah, handle kewangan. Ya sebab dia penting dollars and cents saja. Ya. Jadi kalau you nak ni, dia ni, you boleh contradict dengan dia punya value. Kita bukan kata nak ikut dia kan, tapi if you want to make a friend, you kena kenal dia. Sebab semua value tu ada dalam diri kita, tapi disebabkan oleh dia dominan dia itu, economical, jadi kita bukan katakan kita, kita follow dia apa semua kan, tapi kita Mm-mm. kena imbangkan supaya kita dapat berkawan. Jadi Hmm, itulah di antara yang sebenarnya ada inilah boleh kita berkongsi akan datang kan. Uh, hmm. Saya nak tanya sekejap. Bagi Tuan Haji, what would you say? Apakah value Tuan Haji yang paling dominan? Hai. Uh, Nah, eh, yang sebenarnya orang yang kena tengok saya. uh, Saya saya semua ada. semua ada Yang tadi katakan semua manusia ni semua ada yang dominan tu kan. Kan tapi you tengok saya sekejap apa? Social values. Saya economical values. Saya aesthetical values. Ada. Ah, Semua ada ah, Hebatlah Tuan Haji. ya, semua orang ada. Tetapi yang dominan tu. Hmm. Tapi kan, saya saya nak tanya lah, dalam contoh networking events, kami tak sempat untuk analyze value-value orang di networking events. Katakan kalau kami sedang berjalan dan kami kena approach dengan ah, orang yang random, bagaimana kami nak terus adapt kepada situasi tersebut dan cuba berkawan dengan dia dalam masa yang singkat tersebut? Itulah yang saya katakan tadi. Kad dia ada kad tak? Bisnes card. Kalau dia ada kad, nanti kalau tidak number boleh ke ni safety dengan dia. Ambil lepas tu ambil number dia, lepas tu hello. Itu kita dah kita mulakan kita punya hubungan kita. Hmm. Okey. Dan lepas tu baru kita tengok dia punya interest dia macam mana kan. Okey, faham. Tuan Haji, Tuan Haji semasa perkhidmatan dalam UTM banyak berkawan. Selepas Tuan Haji bersara pun masih ramai berkawan kan? Hmm, Inilah yang sebenarnya persahabatan tu hmm, melalui persatuan lah. satu. Kita dia berkawan dengan bersahabat ni beza. Mhm. Berkawan kita boleh kawan-kawan macam tu ya. Ah, Sahabat ni very close. Dia lagi intim orang kata dah. ah, Dia lagi rapat ya kan. Jadi bermakna saya bermula saya dulu masa ni saya suka berkawan dengan orang yang lebih umur hmm, daripada saya. Jadi saya masa umur 9 tahun saya berkawan dengan orang budak 15 tahun, budak MCE. At that time MCE lah. hmm, Saya memang susah untuk nak masuk dalam grup tu. Tetapi lama kelamaan apabila apa you dapat memahami hmm, tentang mereka, mereka pun memahami tentang kita dan secara tak langsung mereka akan. Itu sebab saya banyak. Bila di sekolah, pertama sekali saya melibatkan diri sekolah dengan mungkin dulu dia panggil anak serigala. Anak serigala. Brownies yang before you jadi scout, mhm. penangkap dia ada satu lagi. Dia ada anak serigala Ada dia. Saya anak serigala 35 krian at that time lah. Hmm, Dan bila saya masuk di ni apa sekolah menengah, saya terlibat juga dengan beberapa ni peserta. Ah, sebab saya tu kan suka muzik, tapi saya tak ada piano, tak ada apa semua kan. mhm, Jadi saya join dengan Boys Brigade.
Saya lah orang pertama orang Melayu yang join Boys Brigade dekat Metri Secondary School pada Tintang. Ha. Despite I pun ada opportunity untuk Mm-mm. memegang piano tu kan. Orang kampung mana ada ni piano kan, tak tahu pun kan. Tapi then bila dekat Universiti Melayu apa semua kan, saya terlibat dengan MPP punya program dan sebagainya. Itulah bekas PM kita dulu, siapa nama PM yang ke-9 dulu. Uh, before Before be- P before Datuk. before ada ni apa? Ismail Sabri. Ah. Ismail Sabri dan sebagainya. That's ada entity. Fuad Zakarsi at that time lah. Hmm. Masa itu saya apabila saya bina daripada awal dan saya masih lagi hi hi hello hello. Mhm. Jadi kita terus menerus macam juga saya hari itu saya terangkan macam mana juga tahu tentang apa tentang Menteri Pendidikan Tinggi kita. Ah, ni apa yang sekarang ini. Hmm. Dia dulu kan dia sekolah di sekolah Panglima Bukit Gantang dekat rumah saya. Dengan dia masa dulu tingkatan 6 beberapa sekolah saja ada tingkatan 6. Hmm. Dia dapat masuk sekolah inilah tapi saya dapat masuk sekolah persendirian. Hmm. Okey. So, sebagai seorang alumni, bagaimana Tuan Haji libatkan diri Tuan Haji dalam persatuan-persatuan ini? Itulah bila dah masuk dekat di UTM apabila bersara Hmm. kita masih ada minat dan keikhlasan untuk buat sesuatu. Mm-mm. Kita suka. Jadi bila saya bina dia daripada awal dulu dengan persatuan-persatuan Mhm. dekat UTM masa berkhidmat pun dengan bertisas dan persatuan ni, apabila saya keluar ada platform dia adalah Persatuan Pesara UTM. Mhm. Jadi saya berkhidmat dengan Persatuan Pesara UTM. Perkhidmatan ni berbeza dengan pekerjaan kita. Mhm. Perkhidmatan dalam organisasi yang tak dibayar apa-apa. Mhm. You mesti kena sukarela. Jadi saya suka macam tu. Oh. Bila you suka dia tu okey. Dia jumpa kawan-kawan, inilah yang kata-kata persahabatan. Jadi kita Mm. tidak putus persahabatan kita. Walaupun sekarang ini dah 10 tahun saya meninggalkan UTN, saya masih lagi ada rangkaian-rangkaian saya tu. Selain daripada yang dah bersara, yang belum bersara pun, yang akan bersara, yang baru masuk pun, saya mula Hmm. berjinak-jinak. Masuk di dalam kampus. Ada orang katakan, ini dia dah bersara, kenapa datang lagi? Itu yang katakan di UTM di hati saya, Ah. siang jadi kenangan, malam jadi impian. Oh. Cintaku semakin mendalam. Hati saya pun lagi sebarat lah saya dengar. Saya harapkan alumni UTM akan lebih kukuh, lebih mantap. Hmm. Bila generasi-generasi Brian keluar nanti. Ah, Jadi saya rasa boleh boleh consider lah networking latest InsyaAllah. adalah dengan kami lah. Boleh. Jadi, wah, Tuan Haji memang hebat lah. Kalau boleh dengan semua orang di dunia ni Tuan Haji nak berkawan. Memanglah. So, sikap mesra dan suka berkawan Tuan Haji ni perlu dicontohi para hadirin. Sebab kalau kami dengar dari cerita Tuan Haji lah, kawan-kawan yang Tuan Haji, sahabat yang Tuan Haji membina dalam journey, secara tidak langsung dapat membantu Tuan Haji pada masa yang akan datang. Ya, betul. Ramai ramai nama yang disebut dalam story Tuan Haji ni. Rupanya mereka dah berkenalan dari masa yang dulu lagi. Belum lagi. Hmm. Jangan lupa, kalau sekarang kita datang di negeri-negeri yang berbeza, Hmm. kan inilah tempatnya untuk kita bertemu mesra. Hmm. Kita tidak tahu selepas graduate nanti, mungkin kita akan ke Sabah, Sarawak. Kalau kita dah bina hubungan baik kita di sini, kita dah pergi sana. Sekurang-kurangnya kita kenal, Abang Asri. One of the alumni dekat Sarawak. Saya ingatkan Abang Asri ni dia jawatan kuasa tak silapnya di negeri Sarawak. Hmm. Macam-macam Cik Ismail ingat nama Abang Asri.
Sebab apabila kita berkawan bukan hanya jadi kawan. Kita bersahabat. Kita bersama. Ah, Yang lebih intim lah. yang lebih intim. Hmm. Okey, jadi macam mana sikap Tuan Haji yang asyik yang suka bersahabat kan kenalah dengan tagline di Temac Alumni ni tengok network is our future. Ah, Tuan Dan ah, ya, Tuan Haji networking lah. yalah saya mengharapkan karena is our center. Hmm. Semua maklumat ada di sana. Saya difahamkan bahawa sekarang kita ada 248,245 orang alumni UTM. Kan? Antara ini pelajar kita adalah 235,609 orang dan pelajar antarabangsa ialah 12,637 orang. Hmm. Jadi jumlah keseluruhan 248,000 orang alumni kan. Hmm. Jadi kalau sekiranya semua ahli-ahli alumni ini masih macam saya katakan tadilah kan, Mhm. siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cinta mereka akan cintaku semakin mendalam. Bermakna mendalam kepada UTM. Itu jangan ni apa jadi macam apa tudung periuk tahu tudung periuk. Hmm. Tudung periuk dia ada ni kan pernah tengok tudung periuk pandai menari. Macam mana tudung periuk menari? Tudung ada tuta dia lepaskan. Ah. Pasal orang dulu kan dia tengok tudung periuk pandai menari. Hmm. Menari lagu Putra Mahkota. Kain yang buruk berikan kami buat menyapu si air mata. Alah. Hati saya sedap lah asyik dengar pantun Tuan Haji. Saya rasa kan Tuan Haji, sikap Tuan Haji as alumni UTM patut dicontohi lah. Mungkin, okay, sebelum kami move on dengan sesi Q&A, saya nak, mungkin saya boleh tanya Tuan Haji untuk beri sedikit advice atau pesanan Tuan Haji sebagai seorang tokoh pesara kepada alumni UTM lah yang tadi Tuan Haji sebut berapa? 200,000 ya? 48,000. 248,000 ramai alumni UTM. So maybe Tuan Haji boleh berikan sedikit kata-kata semangat atau sebagai satu seruan kepada seluruh alumni UTM. Ya. Saya berharap bahawa graduan UTM iaitu alumni UTM kan sentiasa sekurang-kurangnya ada apa ah, hati kan ada perasaan terhadap Hmm, cintanya kepada UTM dan generasi-generasi akan datang. Iaitu adik-adik dan anak-anak. Bukan mm-mm. kata adik dan anak-anak. Ada yang cucu pun. Ya, Ya, ada yang cucu pun sampai kan. cicit pun boleh. Jadi UTM ada banyak program yang ni. Berilah kalau ni sumbangan ke Hmm, ataupun buah pikiran ke melalui alumni. Sebab tu kita ada alumni, saya ingatkan ada 12 12 uh, ni chapter di mhm, negeri-negeri Sabah ni Sabah Sarawak ni Kedah Kedah Perlis dia satu kan utara kan Penang dan Perak sebagainya kan through the ni kita boleh so, di samping itu dapat membantu hmm, dan dapat bersapa kepada generasi yang berada di UTM. hmm. Jadi saya rasa kalau saya dah graduate, saya akan jadi alumni kan? Ya, ya. Mungkin kalau saya berjaya lah pada masa depan, saya pun ingin menyumbang dekat UTM lah. Ah, Ya lah. Dia kalau sokongan ini, kalau tak dapat apa pun sekurang-kurangnya tepuk tangan itu adalah sumbangan. Sumbangan. Hmm. Okey, baiklah. Terima kasih Tuan Haji. Dengan ini kami akan proceed kepada sesi soal jawab. Oh, ada soal jawab juga ya. Wah, Sebelum ni kami ada tanya soalan. eh, Kalau pelajar ingin bertanyakan soalan kepada Tuan Haji, ya. jadi saya akan. Okey, jadi Tuan Haji, soalan yang pertama, bagaimana aspek kepercayaan dan pengorbanan dalam persahabatan dapat berfungsi sebagai pemakin atau halangan dalam mencapai matlamat besar? Okey, baik. Apa pun kalau kita nak bergerak, terutamanya di dalam satu kumpulan,
kita mesti ada kesepakatan. Hmm. Kesepakatan itu datang daripada diri kita dan juga rakan-rakan dan sahabat-sahabat. Kesepakatan. Kita menuju ke arah atas satu matlamat. Katakan kita nak buat sesuatu projek dan sebagainya, bermakna semua kena bersama-sama. Hmm. Kalau sekiranya tak ada kesepakatan itu, maka itu adalah membuatkan unsur-unsur yang akan menggagalkan kita punya projek. Ya. Jadi kesepakatan lah yang penting dalam dalam ini dalam persahabatan kita kan, Mhm. sama dalam kumpulan ataupun dalam berpersatuan. Contohnya saya bagi tahu, katakanlah apa yang berlaku di dalam ni apa universiti dihadapi oleh mungkin persatuan tertentu saja kan. Dia mungkin dia boleh berhubung dengan MPP. Mhm. Kalau sekiranya dia dah ada rangkaian dengan MPP, tapi kalau sekiranya dia tidak pernah ataupun tahu bilik MPP kat mana itu lambatlah sikit nak buat jalinan. Mhm. Ah, tapi sekarang saya ingatkan sudah, sebab banyak ni apa social media dan cara berhubung Ah, kan, ya betul. tak perlu ni. Okey. Jadi, terima kasih. Untuk soalan yang kedua, ada pelajar bertanya, bagaimana cara terbaik untuk membina rangkaian profesional sebelum tamat pengajian? Hmm. Okey, sebelum tamat pengajian, itulah yang katakan yang saya cerita sejarah saya Heeh. kan, kenapa saya buat fotografi. Lepas itu fotografi, bila saya buat apa banyak saya terlibat dengan apa dengan pihak istana, dengan pihak kerajaan dan sebagainya kan. Jadi apabila kita bekerja, Mhm. bila saya bekerja, saya dapat ada rangkaian-rangkaian saya. Begitu juga kalau kita di universiti. Kita ada di universiti, tapi kita buat macam program-programnya ada kaitan dengan alumni kita yang di luar. Hmm. Ah, macam mana nak dapat maklumat-maklumat itu? Bolehlah berhubung dengan pejabat alumni UTM, di mana data-data ada. Katakanlah contohnya, ah, prime daripada fakulti mana kimia, kan? Saya Fakulti Kejuruteraan Kimia, Kejuruteraan, Kejuruteraan Tenaga. kejuruteraan kimia dan kejuruteraan tenaga. Boleh dapatkan daripada ni, siapa dia yang graduate daripada ni? Termasuk saya ingatkan Tan Sri ni Datuk Sri Zaini Ujang pun. Tak silap saya, dia pun daripada Oh, ah, yang saya tahu bekas naik cenderung kami, ah, Datuk Fauzi, ah, pun daripada Ini P3 juga. Datuk Datuk Fauzi. Datuk Fauzi daripada ni kan. Dan Hmm. TNCHP yang lama dulu, yang awal-awal dulu ni adalah yang pertama saya tak silap saya itu Tuan Syed Muhammad Fahmi. Hmm. Dia itu dekan Fakulti Kimia tak silap saya masa tu. Jadi boleh 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 berhubung dengan ni apa melalui data-data yang kita ada. Jadi kena kalau fakulti kejuruteraan kimia ni nama persatuan apa? Hmm. Ada 5 lah. Ah, Kami ada gas, yes. BIOS, Ah, ICHEME, ah. SPE, ada NES. Hmm. Okey. Yang sebenarnya yang di luar tu ramai daripada persatuan tu kan. Ya Ah, betul. tapi kita kena buat susulan kan, buat susulan untuk dapatkan jaringan semula. Hmm. Okey. Jadi kita kita inilah macam bina network semula. Okey. Okey, jadi dengar hadirin. Kalau kamu nak cari jalinan profesional, boleh mula sekarang. Ya. Masih tidak terlambat. Mulakan dengan persatuan. Kalau kamu nak cari daripada kursus pun boleh. Okey. Betul. Sebelum saya move on dengan soalan ketiga, saya ingin menyerulah kepada hadirin, sekiranya kamu mempunyai sebarang soalan, kamu boleh bertanya di chat box atau di comment section. Kami akan cuba bertanya soalan lah. Memandangkan sekarang masih ada masa. Okey. Untuk soalan yang ketiga, Tuan Haji, ini daripada student. Bagaimana cara menarik minat alumni daripada persatuan kita sendiri?
untuk sama-sama bantu menaikkan persatuan tersebut. Ha. Ini related dengan yang saya katakan tadi. Mm-mm. Kan kita macam ada kita chapter ni alumni kita yang di luar kan. Jadi bila kita buat program, bila kita dah ada ni jalinan hubungan dia tu kan. Jadi kita involvekan mereka sekali. Hmm. Panggil jadi perasmi, panggil itu cara dia untuk ni. Kalau kau tak boleh pergi ini kalau dalam ni kalau kau tak boleh pergi ke tempat itu kalau orang itu tak boleh datang kepada kamu, kau pergi ke tempat itu. Hmm. You jemput dia, dia tak dapat datang. Tak apa. Why don't kita buat program kat tempat you? Hmm. Tak apa. At least ada program tu di sana. Dan kita boleh create kita punya ni apa? Group punya network. Hmm. Okey, baiklah. Terima kasih Tuan Haji. Boleh saya tanya kalau ada sebarang soalan yang telah dikemukakan oleh pelajar? Tiada, ya? Okey. Kita ni lah tadi yang apa? Saya kata uh, untuk makluman Brian ni dah orang Melaka. Jadi orang Hmm. Melaka ni dia kalau baba dan nyonya Melaka ni dia dia apa? Dia berpantun saja kan. Ya, Jadi tapi sadly lah. Saya hanya mewariskan sikap bising saja. Saya tak dapat mewariskan sikap berpantun tu. tapi itulah kena ni. Hmm. Pantun ni dia ada pengajaran dia, ada sebalik dia, falsafah di sebalik pantun tu kan. Mm-mm. Tadi kalau macam saya katakan buah ni apa ni buah langsat kuning ni cerah kan. Hmm. Senduduk tidak berbunga lagi. Kan? Buah langsat kalau kuning tu dia dah masak kan. Ya. Jadi bila orang nak ambil dia kan, orang dah tak kisah lagi kat bawah ni pun orang senduduk memang banyak kan kena pijak apa semua Ya. kan. Macam mana nak berbunga lagi? Oh. Kalau sudah dapat gading bertuah, tanduk jangan. Apa? Alamak, saya. Maaf ya, saya tak pandai berpantun. Buah langsat kuning mencelah, senduduk tidak berbuah lagi. Sudah Mm. dapat gading bertuah, tanduk tidak berguna lagi. Jangan macam tu. Yang ni saya nak relate kepada UTM. Hmm. Selepas grad daripada universiti, join alumni dan sekurang-kurangnya kalau tak boleh bagi apa, tepuk tangan saya untuk Tepuk bagi. tangan pun dah kira Ah, kan, dah. Itulah. Satu Jangan tanda sokongan. jangan dah dapat gading bertuah dah saja jadi CEO dah tinggi apa semua kan. Tempat yang belajar kita lupakan. Hmm. Dah. Janganlah jadikan UTM ni sebagai satu tempat persinggahan bas bus stop. Bus stop selalu Brian boleh ingat dekat bus stop. Kat mana sebab apa? Bus stop hanya untuk tunggu bas saya kan. Ya, Siapa kenang oh inilah turun bas. lepas, naik bas. Orang hanya ingat untuk stop and go saja. Stop and go saja. Tapi jangan. Lepas lah kalau nak runtuh ke ada tempat bus stop tu tak kisah. Jangan jadikan UTM sebagai bus stop dia. Hmm. Untuk dapat itu kata kalau dapat gading bertuah jangan ada apa? Janganlah tanduk dilupakan. Hmm. Okey. Baiklah. Masa sekarang pukul 10.50, tapi memandangkan kami tidak mendapat soalan daripada comment section, saya rasa kami boleh akhirilah perbicaraan kami pada pagi ini. Okey. Memandangkan Tuan Haji telah beri serangkap pantun permulaan, banyak pantun yang Tuan Haji bagi tadi. Tapi saya ambil dari permulaan perbicaraan, maka saya akan akhiri perbicaraan ini dengan serangkap pantun juga. Okey. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami mohonkan. Tapi kalau itu saya pun ada juga pantun terakhir saya. Oh, okey. Janganlah ni sebab kalau dah mula dia apa Brian dah mula pantun saya pun nak pantun juga. Hmm.
Okey. Pantun buah berangan masaknya merah. Buah Hmm, berangan tahu? buah berangan, ya. Jangan jadi dekat UTM ni saya relate sikit lah dengan Johor kan. Mhm. Johor ni pasal apa nama Johor? Sebab ada pokok Johor, Brian. Oh, sama dengan pokok Melaka lah. Orang Melaka kan pokok Melaka jadi negeri Melaka. Hmm, Pokok Johor jadi negeri Johor. mhm. Ah, pernah tengok pokok Johor? Pernah. Ah. Saya Nah ketik itu yang katakan nanti saya bawa Brian atau Brian balik nanti depan uh, pejabat Chancellor itu ada dua pokok yang telah ditanam oleh yang diketua ni apa Chancellor kita ni. hmm, Itulah pokok cukup. Johor. Okey, buah berangan masaknya merah. Kulit kati dalam perahu. Luka di tangan nampak berdarah. Luka di hati siapa yang tahu. Sebelum saya mengakhiri, saya mohon ribuan ampunan maaf dan minta maaf sekiranya terkasar bahasa dan ketenaran cara. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Okey, terima kasih kepada semua audience, pelajar maupun staff jika ada, dan saya ucapkan lagi sekali lagi lah, terima kasih atas kesudian untuk menonton perbicaraan ini secara live. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan juga media sosial UiTM Alumni yang lain untuk dapatkan info yang latest lah tentang UiTM Alumni. Nah, Jadi sekian, terima kasih.